Hai, Assalamualaikum. What's up guys? So hari ni, projek kali ni dan cerita hari ni, aku nak pergi Kota Kemuning sebabkan stok barang aku dah habis. Jadi aku rasa aku nak terjah. Main datang je, call cakap, bro dah sampai dah kedai, boleh tolong buka tak? Sebab sekarang ni hari Sabtu, memang tak boleh nak buka kedai. Ada barang-barang yang aku nak beli dan buat masuk dekat motor sendiri. So adalah projek sikit hari ni. Ikutkan nombor tracking, sebenarnya fork dah sampai Shah Alam. Fork yang aku nak, yang aku lay yang first hari tu kan, fork dah sampai Shah Alam. Tapi disebabkan aku tak tahu, kemungkinan boleh sampai ke tak hari ni. Kalau tidak adalah projek lagi kat situ. Aku nak pergi cat part-part yang lay tu, ada yang kena dicat. Dan aku kena pergi kedai dulu. Okay guys, sekarang ni kita pergi KMK Kota Kemuning untuk nak cari part-part motor dan tambah-tambah sikit apa yang boleh aku buat projek hari ni atau esok ke. Sebabkan macam aku cakap tadi, fork pun tak sampai lagi. Tengok macam JNT guys. Oh bukan JNT. So kalau JNT bolehlah barang post hari ni. Boleh lah aku tengok fork hari ni. Sebab fork dah siap. Macam korang tengok ni, fork dah siap. Semua dah siap, dah post dah. So aku nak pergi KMK. Aku nak cari part yang untuk aku post hari ni. Sebab stok dekat rumah aku dah habis. Aku terpaksa lari kat kedai orang lain untuk nak postkan barang-barang yang orang lain order. Sabar, busuk ni kereta aku ni. Yalah, kita kerja nak macam mana. Sekarang ni dah macam teruk sangat ni. Banyak kedai dah tutup. Aku pun tak tahu lah nak buat video apa. Aku pergi tanya tempat lain. Sebab dari kelas aku dah jumpa dekat member aku, area Melaka, PJ pun ada, JB pun ada. Tapi diorang kata diorang tak berani nak post. Takut masalah pada post tu lambat atau takut barang hilang. Biasalah guys, tengah cuti-cuti ni, nanti kalau barang hilang, satu hal lagi, memanglah boleh buat insurans ke apa, tak ada masalah nak buat insurans. Takut barang tu boleh hilang, kita tak tahu kan. So kita tunggu je lah next project. Dan hari ni aku nak cari part-part yang adalah apa yang ada dekat kedai sana. Tambahkan sikit. Macam aku fikir aku nak buat tinted meter, tutorial macam mana tinted meter, nak pasang tinted meter. Ada skru-skru part sikit aku nak beli. Mungkin kalau ada cat sikit, aku boleh cat kat sana. Tengok macam mana. Sebab caliper pun dah siap. Lepas tu ada seat sakon. Aku terpaksa ambil kat sana sebab seat sakon aku pun dah habis stok. Aku dah sampai tol. Nak pergi kedai KMK, kedai Ko lah. Aku panggil dia Ko, bosku. Jom kita terjah kedai dia. Okay guys, walaupun kedai dah tutup, tapi boleh buka lah untuk aku. Dua seat, satu kipas, satu garing. Lepas tu ya, tambah sikit. Ada lagi yang kerja ni, budak-budak tu. Stop lah. Stop. Kena buat projek-projek baru ni. Oh ni aku nak. Yang ni satu. Lepas tu aku ambil benda ni lah untuk buat projek. Nanti dulu. Aku nak benda ni. Ni. Ada? Bukan untuk kaliper saja. Sebab setahu saya kalau you ambil yang Brembo tu kan, dia macam benang lain sikit. Aku curi bini aku punya pakai Ego S. Ngam-ngam. Ngam lah. Tu aku nak dua. Saya Racing Boy ni dia nak Racing Boy. Racing Boy cantik ke? Ada colour ke apa? Itu aku tak nak. Aku nak dia punya kepala. Sebab aku pergi spray apa tu,
spray caliper aku. Lepas tu aku tak tahu aku tak mana dia punya bleeding. Dan ni, yang ni aku nak pergi post bearing C3. Stok aku dah habis, aku nak pergi post. Yang ni kita akan pasang dekat motor. So aku rasa colour ni kot. Tengok balik. Mana yang cun? Merah. Ini je lah. Warna purple, warna colour. Tak ada barang lagi. So kat sini pun banyak skru pun. Tapi tak tahu ambil yang satu kan. Ni pun skru gold. 4 skru juga. Kinrek punya skru. Kinrek punya skru. Yang ni as poket ni. Sekarang dia tengah clearkan barang. Semua ada. Okey lah. Kita pergi post barang dulu lah. Jom. Okey, ni yang aku repaint tempoh hari. Alamak, ada kesan sebabkan kan aku cakap itu kalau tak belum lagi kering, janganlah angkat jemuran. So aku letak di atas meja, so dia akan berlepu kat sini. Tak apalah, ini biar je lah, bukan nampak pun. Dan yang tadi tu aku pergi beli benda ni untuk bleeding punya. Rupa-rupanya tak muat guys. Kena cari lagi sebab aku rasa aku pakai yang Ego punya, yang Ego LC punya muat. Ni tak muat. So tak apalah, biarlah, nanti kita cari lepas dah buka. Jom kita try. Aku rasa bracket ni macam aku nak spray warna hitam, tapi tak tahulah. Macam ni. Nice juga kan. Tapi skru ni aku akan beli baru. Apa tu, yang skru mono punya sama. Macam mana? Masih hawa tak? Kan merecik kan. So kita pergi yang next pula. Okey, yang meter pula. So yang meter ni, yang warna pelangi-pelangi ni aku nak tampal dekat dalam. Sekarang ni kita buka dulu lah. Jom. Ada pelangi sikit lah, cantik lah sikit. Kalau dalam kamera ni aku rasa nampak macam kurang. Sekali lagi. Nice lah, sedap sikit mata memandang. Dah, jom.
Okey, terima kasih yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Dan kita jumpa next video. Sebenarnya next video ada video yang mengejutkan korang. Kalau korang tak subscribe, korang tak tahu video apa tu yang mengejutkan. Kita bagi contoh je lah apa yang video mengejutkan. Jom. Sekejap nampak tu barang apa. Okey, video yang mengejutkan aku bagi gambar yang aku bagi video yang meaningful je. So benda apa ni? Brand apa? Exhaust apa benda ni guys? So jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Kalau tidak korang tak tahu ni exhaust apa. Nampak kan? Exhaust apa kan? So korang tak tahu exhaust apa. Aku quarantine pun aku keluar je duit. Peduli apa aku. Untuk korang juga. Jom kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe, like dan share dekat member korang. Kita jumpa next video lagi sekali guys. Exhaust apalah agak-agak ni kan. NLK ke, OPVR ke, Daing ke, Kopi ke, Endon punya ke, Caneplot Kopi ke. Jom jumpa next video.